Today Syaf reviews Narsata, Sekutu Setan. Mengisahkan mengenai Balkis, seorang gadis yang membesar dalam penderitaan, dan dijadikan cerita dia pada satu malam dia dianiaya oleh sekumpulan lelaki. Disebabkan dari kejadian itu, Balkis mula berpaling kepada ilmu hitam Narsata untuk membalas dendam. Sebelum saya teruskan kepada review, saya nak ingat kepada korang, filem ini berklasifikasikan 18 tahun ke atas. Jadi kepada parents yang rasa macam nak tengok Narsata ini, jangan tiba-tiba ajak anak pula jom anak-anak kita tengok Narsata. Jangan macam tu Filem Narsata Sekutu Setan, saya dengan yakin boleh kata adalah filem terbaik daripada Pierre Andre selepas filem Dajjal, Suatu Malam di Pedajjal, dan juga Jangan Pandang Belakang 2. Rasanya reviewer lain dan juga audience lain ada cakap pasal benda ni. Pierre Andre agak berjaya untuk membawa elemen-elemen yang boleh digunakan dan juga aspek-aspek yang boleh diperbaiki daripada filem-filem yang sebelumnya dibawa masuk ke dalam filem Narsata ini. Dan ya, betul apa dia kata, dia went all out for this movie dan boleh nampak dia punya passion untuk filem ini, dia punya vision untuk filem ni boleh nampak. Boleh puji usaha dia untuk membuat satu yang kelainan dalam katalog filem Malaysia. And I kinda impressed dengan the violence and gore yang ada dalam filem ni. Violence and gore dalam filem Narsata ni bagi saya ada berjaya buat saya rasa puas lah. Lagi-lagi dia ditujukan kepada karakter-karakter lelaki yang perangai jahanam, durjana yang merosakkan hidup si Balkis ini. So yeah tapi ada satu watak daripada Kenobu itu bagi saya macam tak puas lagi. Rasa macam nak cakap je dengan Balkis, Balkis tak cukup gitu, cuba tetap belah sana tu cuba tetap lagi sana tu aspek horror yang ada dalam filem ni pun bagi saya dia boleh tahan, tapi dia tidak seseram yang saya harapkan lah. Sebab bagi saya the violence and the gore dalam filem ni cukup menyelah lah dalam filem ini berbanding pada aspek horror dia. Dan ada juga beberapa jump scare yang bagi saya yang agak cheap jugalah, yang tak berapa berkesan sangat untuk saya. Dan juga ada momen di mana watak Mama Rashid itu yang dia dirasuk, dia punya lakonan masa dirasuk tu bagi saya agak seram juga pada saya, dengan mata melilau je, dengan riak muka je so it's really disturb lah kat situ. Dan juga the kerja cinematography, the design, the production set at really nice to watch, really convincing in my opinion, really disturbing lah to be honest kan. Jadi ya, saya rasa itu bahagian yang saya boleh puji pada filem ini. Dan balik pada benda yang bagi saya agak kurang lah pada saya kan. Walaupun tadi saya kata Pierre Andre berjaya untuk perbaiki, berjaya untuk bawa elemen yang baik daripada filem-filem sebelumnya, Pierre Andre bawa juga kekurangan yang dia patut tinggalkan dari dalam filem sebelumnya dibawa ke sini. Mana filem ni bagi saya agak dragging, agak slow je pacing dia. But I guess that's his vision, that's the style he wants to experiment on. Tapi saya rasa dia punya pacing slow dengan dragging itu macam there's no point he should do that. Story dia simple, tapi Pierre Andre dia punya drag, dia punya story tu, dia sekadar macam dia potong-potong, lepas tu dia letak ke sepanjang filem. Dan Balkis, watak utama, bukanlah karakter yang macam hilang ingatan. I think she still remembers what the guys did to her. Saya rasa lebih berkesan jika Pierre Andre just make the story lebih more compact, tak perlu untuk drag the runtime. Boleh diambil sebagai satu contoh, satu watak nenek ni, dia punya satu shot tu, dia nak ambil air nak bagi kepada Balkis pun dia punya panjang itu kenapa perlu drag panjang sangat, nak bagi air je saya sebagai audience, saya dah tahu apa yang dah berlaku pada si Balkis. We already know, we already get the idea on what actually happened to her. Dia dianiaya pada malam itu, dia ditembak. Jadi bila Pierre Andre cuba untuk sorok apa yang berlaku pada malam itu, sorok siapa yang tembak, it's kind of pointless in my opinion. Sebab we already know the point, diorang aniaya si Balkis, so there's no need that kind of revelation, to be honest. Okay, ini adalah contoh timeline movie lah. Ini adalah permulaan, ini pengakhiran je. Contoh ini adalah scene babak yang tragik itulah, malam si Balkis kena aniaya dengan laki-laki tu. Daripada Pierre Andre just tunjuk apa yang terjadi pada malam itu, kita dapat information yang cukup untuk kita rasa macam simpatilah kepada Balkis kan. Kemudian kita dapat tengok lah Balkis menuntut kejap, lepas tu dia balas lah pada setiap lelaki yang menganiaya dia sepanjang je hidup itu. Pierre Andre apa yang dia buat adalah dia potong-potong kejadian yang berlaku pada malam itu, letak dalam sepanjang baki filem itu. Cubaan dia lah mungkin untuk menyorok informasi tentang apa yang telah dilakukan lelaki itu pada malam itu. Mungkin apa yang nak disorokkan untuk revelation yang besar adalah tentang betapa kejamnya
apa yang lelaki-lelaki tu dah buat pada Balqis lah. Mungkin itulah tujuan Pierre-Andre. So runtime movie ni bagi saya boleh compact jadi standard runtime 1.5 hour movie. It don't need to be that long, that dragging, to be honest, you know. Dan kemudian ini saya punya nitpick lah, saya punya cerewet sikit kan, iaitu hukuman kepada watak-watak lelaki itu bagi saya macam kurang armah kepada apa yang diorang dah buat pada Balqis. Contoh macam segala violence gore yang berlaku pada lelaki-lelaki ni sekadar macam random. I think lebih more poetic kalau Pierre-Andre boleh cuba buat hukuman diorang tu, dia macam sebagai balasan apa yang diorang dah buat pada masa diorang aniaya si Balqis ni, you know. Contoh macam ada satu karakter ni, dia buang air pada Balqis, jadi akan ada rasa poetik kalau si Balqis ini balas untuk potong bahagian yang buang air pada dia tu. So ikan dia like that lah, okay. So macam, oh kau dah buang air kat dia, ambil kau. Something like that lah, itu maksud saya, kau faham lah kan. Kemudian juga ada dua karakter daripada kumpulan lelaki ni bagi saya agak underdeveloped lah pada mereka kan. Bukan apa, nampak seperti Pierre-Andre cuba macam bagi satu development pada dua watak yang ada dalam grup lelaki tu. Macam satu tak ingat siapa lelaki, tapi contoh macam lelaki yang jodoh lebaran itu. Dia macam it's kind of like macam dia ada penyesalan dia kat situ, try to develop kat situ, tapi lalai macam tak ada apa-apa, dia terus je kena hukum dengan Balqis. So kumpulan lelaki durjana tu bagi saya diorang underdeveloped juga, diorang punya development. So diorang lebih kepada on the surface 2D kind of villain lah yang menganiaya Balqis kan. So saya rasa itu pendapat saya terhadap filem ini. Filem ni masih boleh ditonton, cumanya korang kena expect yang filem ni dia punya pacing je agak slow. Bukan agak slow, memang slow lah pada depan saya. So korang kena bersabar sikit sampai part di mana Balqis ni berjaya untuk kuasai ilmu Narasata itu. Dia agak ambil masa juga dekat setengah jam awal itu untuk establish si Balqis ni cuba untuk menuntut ilmu hitam itu. Dia agak ambil masa dekat situ. Kalau saya nak bagi rating pada filem ni ialah 3.5 over 5 stars ataupun 6.5 per 10 bintang. So itu pendapat saya. Bagaimana pula yang korang? Jika korang dah tonton filem ni, cuba kongsikan dalam komen, share apa korang punya pendapat terhadap filem ni. Adakah ni the best Pierre-Andre yang boleh bagi? Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan terima kasih kerana menonton.